Isu banjir seterusnya. Pada hari pertama sidang Dewan Negeri ini, iaitu pada hari Selasa yang lepas, 25 November, kami warga Manong dikejutkan dengan banjir. Bukan terkejut dengan banjir, tapi terkejut dengan banjir yang berlaku kali ini, khususnya di Kampung Gua dan juga Kampung Suak Petai. Banjir ini memang mengejutkan kerana ianya di luar jangkaan. Ada rumah yang kali terakhir banjir berlaku tahun 2014 dan ada juga satu dua rumah yang kali terakhir banjir berlaku 20 tahun yang lepas. Tetapi berlaku pada hari Selasa yang lepas. Sebanyak 61 buah rumah terkena banjir meliputi 3 buah kampung, dan ini bukan banjir yang calang-calang sebenarnya. Yang mengejutkan warga Manong, khususnya di Kampung Gua dan juga di Kampung Suak Petai. Punca yang dikenal pasti adalah limpahan air Sungai Gua dan juga Sungai Jeliang sangat luar biasa. Hujan lebat beberapa hari di hutan simpan kekal Gunung Bubu dipercayai sebagai punca air turun laju mengalir run off ke Sungai Gua dan juga Sungai Jeliang, menyebabkan limpahan air masuk laju ke rumah-rumah, dan ada rumah dalam tempoh tak sampai 20 jam, tak sampai 2 jam, air naik sampai ke paras leher. Ini suatu yang sangat mengejutkan. Bukan mengejut dengan banjir, tapi mengejut dengan banjir yang luar biasa kali ini. Kenapa saya begitu yakin mengatakan punca banjir adalah berpunca daripada saluran ataupun berpunca run off air dari hutan simpan kekal Gunung Bubu? Kerana saya nak merujuk satu bantahan penduduk Mukim Senggang pada 24 November 2023 terhadap projek pembalakan di hutan simpan kekal HSK Gunung Bubu pada 24 November 2023. 3 hari selepas itu, pada 27 November 2023, Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengeluarkan kenyataan dengan tajuk Perak Jamin Pembalakan di Manong patuhi EIA. Menurut kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, orang ramai tidak perlu bimbang. Kita tidak akan mendedahkan punca banjir yang akan menyusahkan kerana ia akan dibuat secara berperingkat dan kita belajar dari pengalaman. Itu kata-kata kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Boleh rujuk dalam akhbar bertarikh 27 November 2023. Apa yang dibimbangi oleh orang ramai, itu warga Manong, telah pun berlaku. Semua pihak sedia maklum. Pembalakan memang memberi kesan kepada kawasan tadahan air hutan. Pembalakan menyebabkan kawasan tadahan air hutan akan terganggu, rosak dan mungkin hilang. Apabila berlaku pembalakan, air hujan tidak lagi dapat diserap tetapi mengalir dengan laju turun sebagai run off. Sebab itu saya sangat kuat menyatakan bahawa punca banjir di Manong baru-baru ini adalah kesan dari pembalakan yang mungkin tidak terkawal di hutan simpan kekal Gunung Bubu. Oleh itu saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan kerajaan melihat isu ini dengan teliti.